Berapa sebenarnya gram emas yang patut anda ada pada usia sekarang? Jawapannya bukan nombor, tetapi pada matlamat kewangan yang ingin anda capai. Tanpa target gram emas, simpanan yang anda buat akan mengikut rasa anda sahaja. Tetapi dengan target yang jelas, simpanan anda akan bertukar menjadi strategi. Pada usia 20-an hingga awal 30-an, fokus utama ialah membina asas. Anda boleh bermula dengan target pertama 50 gram atau 100 gram. Ia bukan untuk menunjuk, tetapi untuk melatih diri anda tukarkan lebihan pendapatan kepada aset. Masuk usia 30-an dan 40-an, bila pendapatan anda lebih stabil, target gram emas boleh dinaikkan kepada 200 gram, 300 gram atau lebih, mengikut kemampuan anda. Di sinilah bezanya antara sekadar ada pendapatan dan orang yang sedang membina kekayaan. Apabila anda tukarkan duit lebihan dari pendapatan kepada gram emas secara konsisten, anda sedang membina aset secara senyap. Anda tidak perlu meneka harga atau menunggu harga paling rendah. Gram yang bertambah setiap bulan itulah yang akan menjadikan kewangan anda lebih kukuh apabila komitmen semakin besar. Jadi sebenarnya bukan umur yang menentukan kedudukan kewangan anda, tetapi jumlah gram yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Jika setiap tahun gram emas anda meningkat, anda berada di landasan yang betul. Kaya dengan emas bukannya berlaku sekaligus, tetapi ia terkumpul perlahan-lahan dan tanpa anda sedar, anda sudah memiliki simpanan lebih 1 kilo emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.